Ramai sangat yang nak simpan emas tapi tak mampu nak beli terus 1 dinar macam ni. Sebenarnya tuan-puan tak perlu pun nak beli emas sekaligus macam ni. Jom saya kongsikan dekat tuan-puan 3 cara yang paling mudah untuk tuan-puan miliki 1 dinar emas public gold. Yang pertama, kalau tuan-puan memang ada bajet untuk nak beli 1 dinar ni, tuan-puan terus beli guna apps public gold. Tuan-puan boleh pilih kaedah yang pertama, iaitu full payment. Tuan-puan bayar dan tuan-puan akan dapat emas 1 dinar ni. Dan emas terus akan dihantar ke rumah tuan-puan. Cara yang kedua untuk tuan-puan miliki 1 dinar ni ialah EPP. Easy Payment Purchase. Belian ni tuan-puan boleh buat secara 6 bulan ataupun 10 bulan. Tuan-puan boleh bayar emas ni sikit-sikit. Bila dah habis bayar, emas tu akan jadi milik tuan-puan. Kaedah ketiga yang paling selamat dan paling mudah, tuan-puan ikut kemampuan guna akaun emas gap. Kalau bajet tuan-puan 100, tuan-puan boleh menabung 100 dalam akaun emas gap. Kalau bajet tuan-puan 200 sebulan, masuklah tuan-puan 200 sebulan dalam akaun emas gap. Menabung sampai tuan-puan cukup 4.25 gram dalam akaun emas gap, tuan-puan dah boleh keluarkan emas fizikal 1 dinar macam ni. Simpan emas ni bukan dalam perlumbaan ya tuan-puan. Tuan-puan menabung ikut bajet dan kemampuan tuan-puan sendiri. Yang paling penting, tuan-puan konsisten setiap bulan. Yang nak saya bantu menabung emas dengan public gold, tuan-puan boleh isi beg biru di bawah ataupun tuan-puan boleh rujuk pin video di profil saya akan bantu sebaik.